Menurut laporan Malaysia Gazette, Muhammad Sanusi Menor tampil memberi amaran terbuka kepada UMNO menjelang PRU akan datang. Beliau menegaskan PAS tidak menutup pintu untuk berkawan, tetapi jika dicabar, mereka sedia berdepan. Kata beliau, nak kawan, marilah. Nak lawan, tunggu PRU. Dalam masa sama, beliau menyindir UMNO yang didakwa tiada kekuatan di Kedah, namun masih kerap mengkritik kerajaan negeri. Menurut Sanusi, daripada 51 kerusi di Kedah merangkumi DUN dan Parlimen, UMNO ketika ini tidak memiliki satu pun kerusi. Namun begitu, parti itu didakwa terus menyerang PAS setiap hari. Beliau menyifatkan situasi itu seolah-olah tidak selari dengan kekuatan sebenar UMNO di negeri berkenaan. Sanusi turut mengimbas sejarah kerjasama PAS dan UMNO yang menurutnya hanya berlaku ketika UMNO lemah, tetapi berubah apabila kembali kuat. Menjelang 2026, beliau yakin sokongan terhadap PAS semakin meluas, termasuk dari masyarakat bandar dan pelbagai kaum. Jangan lupa tekan butang follow untuk dapat info terkini.